سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ini kita sambung muzakarah kita daripada risalah Nahjus Salikin, ringkasan bagi Minhajul Abidin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, makna taubati, makna taubat. Dan kita masih lagi bincang dalam aqabatut taubah. Aqabah yang kedua iaitu halangan taubat. Maka kata musannif sebelum daripada ni, wajib seseorang itu bertaubat kerana dua perkara. Pertama sekali, liyahsula laka taufiqut ta'ati, supaya hasil bagimu taufiqut ta'ati. Taufik bagi melakukan ketaatan. Kerana orang yang tidak bertaubat, maka tidak mungkin dia boleh melakukan ketaatan. Yang kedua, lituqbala minka ibadatuka, supaya diterima daripada kamu ibadah kamu. Sebab orang yang masih bergelumang dengan taubat, maka taubat dosa. Orang yang bergelumang dengan maksiat dan belum bertaubat, maka maksiat itu menjadi penghalangnya daripada ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini musannif menerangkan mengenai makna taubah. Amma taubatu, maka adapun taubat itu fa innaha sa'yun. Yani taubat di sini maknanya at-taubatun nasuh. Taubat nasuha. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut taubat nasuha, iaitu taubat yang al-khalisu anis syawaib, yang bersih, yang bebas daripada segala campuran. Amma taubatu, adapun taubat itu fa innaha sa'yun min masail qalbi. Maka bahawasanya fa inna taubata sa'yun min masail qalbi. Yani amalun min a'malil qalbi. Satu amal daripada amal-amal hati. Wahya inda tahsili, dan taubat itu, wa taubatu inda tahsili fi qaulil ulama'i. Taubat itu di sisi menghasilkannya pada kata ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Apa kata ulama? Katanya fi hadits qala tanzihul qalbi aniz zambi, iaitu membersihkan, tanzihu yakni tab'iduhu wa tasfiyatuhu aniz zambi, membebaskan hati itu daripada dosa. Qala syaikhuna,
rahimahullahu ta'ala fi haddit taubati. Kata Imam Ghazali, kata beliau, kata guru kami rahimahullahu ta'ala. Syekhuna di sini adalah syekh bagi Imam Ghazali, iaitu Syekh Abu Bakar At-Turtushi. Pada menyatakan fi haddit taubati, innahu, bahawasanya taubat itu tarkuh ikhtiyari zambin, yakni meninggalkan ikhtiar. Tarkuh ikhtiyari zambin, yakni tarku ikhtiyari fi'li zambin, meninggalkan ikhtiar, usaha keinginan nak buat dosa, sabaqa misluhu, yang mana dosa itu yang zambin sabaqa misluhu, yang telah lepaslah, yang telah berlalulah, misluhu, seumpamanya, mislu zambi anhu anil abdi. Kerana dosa yang dia dah buat, dia tak akan boleh buat lagi dosa yang dia dah buat, tapi dia akan buat dosa yang seumpama yang dia dah buat. Itu maksudnya mislu. Maknanya dia meninggalkan ikhtiar. Dalam hati dia ni dia nak buat keinginan, ikhtiar nak melakukan dosa yang sama seperti sebelumnya yang dia dah lakukan. Misluhu mislu zambi anhu anil abdi. Manzilatan la suratan. Pada manzilah. Pada kedudukan. La suratan, bukan pada surah. Apa yang dimaksudkan dengan manzilah la surah akan ditafsirkan nanti. Ta'ziman lillahi ta'ala, dan meninggalkan ikhtiar bagi melakukan dosa itu ta'ziman lillahi ta'ala, kerana membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana takut kepada orang, bukan kerana malu kepada manusia, tapi kerana mentakzimkan Allah, wa hadaran min sakhatihi, ini khaufan, dan kerana takut daripada kemurkaan Allah, min sakhatihi, min sakhatillah, ay ghadabillah. Maka daripada ta'rif ni keluar syarat-syarat taubat. Syurutut taubati, syarat-syarat taubat. Pertama sekali, tarkuh ikhtiyari zambi, meninggalkan ikhtiar nak buat dosa. Yani tarkuh ikhtiyari fi'li zambi, meninggalkan ikhtiar, pilihan kemahuan nak buat dosa. Wahwa, yani hadha tarku an yuwattina qalbahu, an yuwattina al-abdu al-muridu litaubati itu. Bahawa mengkejakkan, mempacakkan, mengkemaskan. Tautin maknanya memasukkan dalam jiwa dia, mempasukkan dalam jiwa dia, bagi kemah, an yuwattina qalbahu, akan hatinya, qalbal abdi, wa yujarrida, ini wa yukhlisah, dan membebaskan, mentajrid, mengosongkan, azmahu, akan azamnya, ini qasdahu, qasaknya, qasdal abdi, azmal abdi, ala annahu, di atas bahawasanya, annal abda as-salika la ya'udu ila dzambi, tidak akan kembali kepada dosa itu al-battata, semata-mata, sama sekali. Yani wala taradduda qat'an wala raj'ata fihi. Maknanya meninggalkan ikhtiar buat dosa itu maksudnya dia mentautin, mentakrir, mentajrid, mentakhliskan hati dia, mengosongkan azam dia, membersihkan jiwa dia daripada yang lain. Hanya yang dia mahukan adalah bebas daripada dosa, dan dia tidak akan kembali kepada dosa tersebut sama sekali. Fa'amma intaraka, maka adapun intaraka, jika meninggalkan al-abdu az-zamba, akan dosa, wa fi nafsihi wawul hal, sedangkan dalam dirinya, wa fi nafsil abdi annahu annal abda rubbama ya'udu ilaihi, boleh jadi ya'udu ilaihi, hamba ini boleh jadi kembali kepadanya, ilahi ila fi'li zambi. Maknanya dia kata dia bertaubat, tapi dalam hati dia ada terasa nak kembali kepada dosa tu, rasa saya nak tinggal dosa tu. Sebab dia nafsu duk pujuk dia. Jadi dalam hati dia ni berasa rugi pula kalau tinggal dosa tu. Jadi taradud sama ada nak tinggalkan dosa itu ataupun tidak. Tapi kalau terus buat dosa, malu kau orang. Ini dipanggil sebenarnya syarat taubat yang tidak cukup. Jadi yang mesti dilakukan pada mula-mula sekali adalah dia mesti membersihkan jiwa dia, mengkosongkan azam dia,
hanya ada keikhlasan untuk bertaubat. Sebenar-benarnya tidak akan kembali sama sekali. Jadi kalau dia ada taraddud, rubbama ya'udu ilaihi, maka ini bukan taubat. Aw la ya'zimu ala zalika, ataupun tidak berazamlah, la yuridu fi'lahu wala yaqta'u bi fi'lihi. Dia tidak berazam, tidak benar-benar kuat dalam hati dia ala zalika. Yani ada ala adami audi fi'li zambi, di atas tak mahu kembali buat dosa tersebut. Dia tidak ada keazaman seperti itu. Dalam hati dia tinggalkan dosa, tapi dia tidak ada keazaman untuk benar-benar tinggalkan dosa tersebut. Bal yataraddadu. Bahkan, yani lakin yataraddadu. Yani yataraddadu bainal audi ila dzambi wa adamil azmi alaih. Maknanya taraddud di antara nak kembali kepada dosa ataupun nak buat dosa. Taraddud sama ada nak tinggal ke dosa ataupun tidak. Saya nak tinggal dosa. Taraddud. Fa innahu, maka kalau tidak ada keazaman ini, fa innahu yani fa innal abda al mutaraddida ni rubbama yaqum, yani yahsulu lahu li hadzal abdi al audu, yani al audu ila zalika dzambi. Maknanya kalau ada dalam hati dia seperti ini, boleh jadi dia akan hasil bagi dia kembali kepada dosa tersebut. Fa innahu, maka kalau seperti ini keadaan dia, fa innahu mumtani'un, fa inna hadzal abdal mutaraddida ni mumtani'un 'anil dzambi. Dia sebenarnya orang yang terteguh daripada dosa. Ini orang tak buat dosa. Ghairu ta'ibin minhu. Bukan dikira orang bertaubat daripada dosa. Ghairu ta'ibin minhu minadz dzambi. Sekarang ialah dia dah buat dosa tadi. Lalu dia berhenti buat dosa. Dalam hati dia taraddud nak kembali buat dosa ataupun tetap tak buat dosa. Tapi sekarang fil hal dia memang tak buat dosa. Maka orang ni dinamakan mumtani'un 'aniz zambi. Orang yang tak buat dosa pada ketika tu, bukan orang bertaubat. Maknanya bila dikatakan taubat, syarat utama yang pertama sekali adalah mesti punya keazaman, keputusan total 100%. Bahawasanya dia tidak akan kembali buat sama sekali maksiat tersebut. Yang kedua, an yatuba min zambin qad sabaqa anhu misluhu. Nak dikira bertaubat, nak dinamakan dia ni taib. Bahawa bertaubat dia daripada dosa qad sabaqa anhu, yang telah lalulah. Yang telah lalulah anhu anil abdi misluhu, seumpamanya mislu zambi. Maknanya dia dah pernah buat dosa lah. Dia dah pernah buat dosa, kemudian dia tinggalkan dosa tersebut. Maknanya hadza dzambu qad sabaqa anhu. Jadi dia telah melakukan dosa tersebut. Lalu sekarang dia berhenti, itu namanya orang bertaubat. Sebab ada pun orang yang tak buat dosa sama sekali, itu tidak dinamakan taib, tapi dinamakan muttaqi. Ini dari segi nak panggil orang itu bertaubat ataupun orang itu muttaqi. Lau lam yasbiq anhu, ini anil abdi, jika tidak berlalu daripadanya misluhu mislu zambi, lakana muttaqiyan, maka adalah ia hadzal abdu ini muttaqiyan. Maka hamba ini dinamakan dengan muttaqi ghairu taibin. Bukan dinamakan dengan taib, tapi dinamakan muttaqi. Kalau orang ni dia tak pernah buat dosa. Jadi nak dinamakan orang itu taib, dia pernah buat dosa dan dia tinggalkan dosa tersebut, maka dia dinamakan taib. Orang yang tak pernah buat dosa tersebut dan dia tak buat dosa tersebut, dinamakan muttaqi. Yang ketiga, annal ladzi sabaqa, dan bahawa yang yakni az-zambal ladzi, dosa yang sabaqa, yang dah lalu itu, yakni sabaqa anhu, yakni ani syakhsi al-muznib tu, yakunu misla ma yatruku ikhtiyarahu fil manzilati wad darajati. Adalah ia dosa tersebut misla ma yatruku, seumpama barang yang telah meninggalkanlah oleh seseorang hamba itu ikhtiyarahu, akan ikhtiarna,
akan ikhtiarnya, ikhtiar fi'li dzambi itu fil manzilati, pada manzilah wa darajah. Ini ataf tafsir. La fi surati, bukan pada surah. Okey, apa maksudnya? Maksudnya contoh, asy-syekhul harimu. Seorang syekh, yakni seorang syekh sini bukan syekh al-mutamakkin fil ilmi, tapi maknanya orang yang umur dia tua, al-harimu, yang sangat-sangat tua. Alladzi sabaqa minhu zina, yang telah lalulah, alladzi sabaqa, yakni sabaqa fi halis syababi, pada zaman muda dia tu az-zina. Minhu yani minasy-syekh az-zina wa qat'ut tariqi. Dia dah pernah berzina ketika muda. Dia pernah merampok ketika muda. Jadi bila dia nak bertaubat, bagaimana dia nak ikhtiar tinggalkan dosa tersebut sedangkan memang dia tak mampu nak buat dosa tersebut. Maknanya tidak ada tasawur untuk dia meninggalkan ikhtiar bagi melakukan dosa tu. Sebab apa? Sebab memang dia tak boleh nak buat dah dosa tu. Bila tak boleh nak buat, bagaimana boleh dibayangkan dia nak tinggalkan ikhtiar tersebut? Itu maksudnya. Jadi iza arada an yatuba an zalika. Bila adalah ia, bila berkeinginanlah ia, iza arada hadza syekhul harimu ni. Bila berkeinginanlah oleh syekh orang tua ni an yatuba an zalika. Bahawa dia nak bertaubat an zalika, yani an zina wa qat'i tariq, nak bertaubat daripada zina dan juga merompak. Nah, qat'i tariq, potong jalan, maknanya merompak. Tumkinuhu taubatu la mahalata. Walaupun digambarkan sebegitu tadi, tapi sebenarnya tumkinuhu taubatu la mahalata. Mungkinlah akan dia, ini bolehlah akan dia asy-syaikhul hariman at-taubatu, oleh taubat dia boleh bertaubat. Sebab pintu taubat tak tutup lagi. Pintu taubat ini tertutup bila mana matahari naik sebelah barat. Dan juga bila roh sampai di kerongkong. Jadi la mahalata, dia boleh bertaubat. Walaupun digambarkan bagaimana dia nak bertaubat daripada zina dan juga merokok tadi. Sebab memang dia tak mampu dah. Jadi kalau dia tak berzina, tak merokok tu memang betul lah, sebab dia tua, dia tak mampu nak merokok je. Bagaimana kita nak kata dia bertaubat, tak usah nak ulangi tersebut, sebab memang dia tak boleh nak ulang pun zina dengan taubat tersebut. Sebab apa? Sebab memang dia tak mampu. Tapi boleh. Sebab itulah maksud dia fil manzilah wad darajah. Iz lam yulaq anhu, kerana tidak ditutup daripadanya, anhu ani syekhil harim ni, babuha babu taubati, kerana tidak ditutup daripada orang tua ini pintu taubat. Wala yumkinuhu, sedangkan wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina wa qat'i tariqi. Dan tak mungkinlah akan dia, akan Syekhul Harim ini oleh meninggalkan ikhtiar, meninggalkan keinginan nak berzina, meninggalkan keinginan nak merampok. Idh huwa la yaqdiru as-sa'ata. Ini fi waqtil harami itu. Kerana dia Syekhul Harim itu tak mampu, tidak punya kekuatan as-sa'ata ketika ini. Yani fi waqtil harami, ketika waktu dia tua. Ala fi'li zalika, di atas melakukan demikian. Yani az-zina wa qat'i tariq. Jadi bila memang dia tak mampu nak buat, bagaimana boleh digambarkan dia meninggalkan ikhtiar melakukan perbuatan tersebut? Sedangkan bila kita kata takrif taubat tadi, meninggalkan ikhtiar perbuatan dosa yang dia buat. Maka sebab itulah musannif menyatakan fil manzilah wad darajah, la fis surah, bukan pada surah. Jadi dia boleh bertaubat. Kesimpulan mudahnya yang kita nak sebut, sekarang ni apa jenis dosa yang dia mampu buat? Ngopak. Sabar keburukan orang. Maka maksud dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat ketika itu adalah dia meninggalkan dosa yang dia mampu buat ketika itu. Jadi itu pun dikira dia bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia buat walaupun sekarang dia tak mampu nak buat. Fala idh huwa la yaqdiru as-sa'ata ala fi'li dhalika fala yaqdiru ala tarkihi, maka dia tak mampu ala tarkihi tarki ikhtiyarihi, yani tarki ikhtiyari dzambi,
maka dia tak mampu nak meninggalkan ikhtiar buat dosa tersebut. Fala yasihhu, maka tidak sah wasfuhu, maka tidak sah wasfuhu, yani wasfu syaikhil harim bi anna syaikhul harim ni, maka tidak sah disifatkan syekh yang tua ini dengan bahawasanya syekh yang tua ini tarikun lahu, meninggalkan taubat, meninggalkan dosa. Tarikun lahu, yani tarikun lidzalika dzambi, mumtani'un anhu, tertegah daripadanya, tertegah daripadanya daripada anhu an zalika dzambi. Fala yaqdiru ala tarkihi, yani maka tidak mampulah ia orang tua ini ala tarkihi, di atas meninggalkan, ala tarki ikhtiyari dzambi. Fala yasihu wasfuhu, maka tidak sah disifatkannya wasfu asy-syaikhil harim ini bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu, meninggalkan dosa tersebut, tertegah daripadanya an zalika dzambi wa huwa ajizun anhu, dan dia, yakni asy-syaikhul harim itu ajizun anhu, lemah daripadanya an zalika dzambi, kazina wa qat'i tariq, itulah. Ghairu mutamakkinin minhu, tidak mampu dan tidak mungkin dia boleh buat minhu, yani min zalika dzambi. Lakinnahu, tetapi lakinna asy-syaikhul harim ini, orang tua yang nak bertaubat ini, yakdiru ala ma huwa mislu zina wa qat'i tariqi. Tetapi orang tua ini dia mampu ala ma huwa mislu zina, di atas barang yang iaitu seumpama zina, wa qat'i tariqi, dia juga merompok fil manzilati wad darajati, pada manzilah wad darajah. Maknanya walaupun dia tak mampu dah nak berzina, tak mampu dah nak merompok, tapi dari segi dosanya pada manzilah dan darajah, menipu, mengumpat, ghibah, namimah itu satu darjah dengan zina tersebut, dengan merompok tersebut. Maka mengumpat, menyebar keburukan itu dia mampu tinggalkan. Jadi tanda dia bertaubat itu adalah dia meninggalkan dosa yang satu martabat, satu manzilah dengan zina dan rompok tersebut. Maka dia dikira orang yang benar-benar bertaubatlah. Jadi lakinnahu yaqdiru ala ma huwa mislu zina wa qat'i tariqi fil manzilati wad darajati kal kadhibi, seperti menipu, yani menipu li ghairil maslahati lah, tanpa ada maslahah. Kalau ada maslahah tu, itu ada pentafsiran dia dalam bab menipu ni. Wal qazfi ini maknanya ar-ramyi bizina, contohnya makna menuduh orang tu dengan berzina. Wal ghibati, mengumpat, yakni zikruka akhaka al muslima bima yakrahuhu law balaghahu. Maknanya menyebut kamu akan saudara kamu yang muslim dengan barang yang dibenci kalau sampai barang ni kepada dia. Wan namimati, wan namimah makna naqlul qawli lil ifsadi, memindahkan kata-kata untuk nak membuat kerosakan, ifsad. Id jami'u zalika, kerana sekalian itu, id jami'u zalika, sekalian itu, jami'u zalika yani al-kadhibu wa ma ba'dahu tu, kesemua sekali menipu dan barang yang seterusnya itulah, menipu, menuduh, mengumpat itu ma'asi wa in kana al-ismu yatafawatu fi kulli wahidatin bi qadriha. Semua itu dikira maksiat yang sebaris. Walaupun dosa itu yatafawatu, berlain-lainnya, fi kulli wahidatin, pada tiap-tiap satu bi qadriha, pada kadarnya. Contoh menipu, ia menyakiti hati orang lain. Itu berbeza dengan menipu yang tak menyakiti hati orang lain. Maknanya menipu yang tak menyakiti hati orang lain, dia lebih rendah, kurang sikit dosa tu daripada menipu yang menyakiti hati orang lain. Tapi dia sebaris dari segi maksiatnya. Maknanya kalau susunannya dia kufur, bid'ah dan maksiat far'iyah. Wahya dunal manzilatil bid'ati. Lakin jami'u hadhil ma'asi. Tetapi kesemua maksiat ini, lakin jami'u hadhil ma'asil far'iyyati kulliha bimanzilatin wahidatin. Tetapi kesemua maksiat far'iyah ini kulliha bimanzilatin wahidatin. Semua itu
kulli hadhil ma'asi ini bimanzilatin wahidatin. Menempati satu tempat saja, maknanya sebaris. Sebaris saja, sama saja. Wahya, yani hadhil ma'asil far'iyah duna manzilatil bid'ati. Dan maksiat ini di bawah manzilah al-bid'ah. Maknanya di bawah kedudukan dosa bid'ah. Wa manzilatul bid'ati, dan manzilah kedudukan bid'ah duna manzilatil kufri, di bawah kedudukan kufur. Falizalika, maka kerana itulah, falizalika ini falikauni jami'il ma'asil far'iyyati kulliha bimanzilatin wahidatin sahha minhu, sah daripadanya, yani sahha min Syekhil Harim at-taubah, tu sah dari taubatnya. Dah. Aniz zina wa qat'it tariqi. Sah daripadanya taubat daripada zina dan merampok. Wasa irima madha, dan sekalian barang yang sebelumnya minaz zunubi, daripada segala dosa, allati huwa, Allah sawabnya bukan hiya tu, huwa dah. Allati huwa, yang mana huwa asy-Syekhul Harim itu ajizun an amsalihha, lemah daripada seumpamanya. Al-yauma, pada sekarang, yani zaman al-harami, fi surati, pada surah. Boleh maknanya walaupun pada surahnya dia dah tak mampu nak berzina, tak mampu nak merampok. Jadi seolah-olah bagaimana kita nak kata dia boleh meninggalkan ikhtiar nak buat dosa tersebut sebab memang dia tak mampu. Maka seolah syarat taubat tak ada pada dia. Okey, sebab apa? Sebab maksud meninggalkan ikhtiar itu pada dosa yang darjahnya sama, manzilahnya sama, bukan pada surah. Jadi apa yang sebaris dengan dosa berzina itu mengumpat. Apa lagi? Menyabar keburukan orang. Jadi dalam hati dia benar-benar nak tinggalkan dosa-dosa mengumpat tersebut. Dan memang dia tak buat. Maka itu pun dikira meninggalkan ikhtiar melakukan dosa yang pernah dia buat juga ketika dia muda tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, an yakuna tarku ikhtiyarihi, yani tarku ikhtiyaril abdi zalika, yani az-zamba tu, bahawa adalah meninggalkan ikhtiarnya, yani ikhtiar hamba itu demikian dosa itu ta'ziman lillahi ta'ala. Mestilah meninggalkan ikhtiar itu kerana membesarkan Allah. Bukan kerana malu. Sebab ada orang yang dia tinggalkan buat maksiat. Sebab apa dia tinggalkan buat maksiat? Sebab dia malu. Takut orang kata macam-macam kepada dia. Takut tak boleh jawatan. Takut orang menjauhi dia. Jadi ini bukan meninggalkan dosa kerana nak membesarkan Allah. Tapi kerana manusia, kerana ada gharak yang lain. Wa hadzaran min sakhatihi. Dan mestilah bahawa meninggalkan dosa ini hadzaran min sakhatihi, kerana takut, ini khaufan. Takut daripada kemurkaan Allah, wa alimi iqabihi, dan pedih balasannya. Wa alimi iqabihi, ini azabihi fi daril akhirah. Mujarridan, dan kosong, bebas. Hal keadaan dia ni kosong, bebas, yani mujarridan an naf'in dunia lah. Maknanya bebas daripada manfaat dunia. Bukan nak kepada puji orang, dia bertaubat. Kadang-kadang setengah orang hari ni bila dia berhijrah, bertaubat, dia share kepada orang lain. Saya dah bertaubat. Supaya orang puji dia, ini satu benda yang salah, silap. Sebab apa? Sebab ada keinginan untuk mahu dipuji bila dia bertaubat. Dia mesti mujarridan an naf'in dunia. Wa marhatin nas. La li raghbatin dunyawiyatin, bukannya kerana keinginan dunia, au rahbatin minan nasi, yani khaufin minan nasi, bukan kerana takut kepada manusia, au talabi sana'in wasitin, ataupun kerana menuntut sana' puji, wasitin, sid yani zikri jamilin, yang tashiru fin nas dunal qabih, maknanya mahu orang sebut-sebut dia ni baik dah lah ni, dia bertaubat dah sekarang. Jadi bukan kerana perkara tersebut, hak tu dia mari dengan sendiri. Dia mari dengan sendiri. Tak perlu kita gharakkan. Tidak perlu kita niatkan. Au dha'fin fin nafsi. Ataupun lemah dalam jiwa. Maknanya dah tak mampu buat maksiat. Berasa malas dah buat maksiat. Lalu dia pun sakit kaki dah. Lemah tubuh dah sekarang nak buat maksiat. Dia pun kira biarlah taubatlah. Tak usah buat dah maksiat. Jadi sebab apa? Sebab sakit tubuh. Sebab lemah dah tubuh nak buat maksiat. Bukan kerana takut kepada Allah. Bukan kerana nak mentakzimkan Allah. Au fakrin, ataupun takut fakir. Kalau dia tetap buat dosa lagi, fakirlah dia, orang menjauhi dia. Orang tak belilah barang-barang yang dia jual.
jadi dia bertaubat sebab bimbang kepada kefakiran au ghairi zalik lah, ataupun selainnya, yakni ghairi zalikal mazkur. Dah. Yani minal umuri sarifati lahu an ta'zimi maulahu jalla wa azza. Daripada perkara yang menarik dia daripada mentakzimkan Allah Taala. Ala kulli halnya kita nak sebut bahawasanya mesti ikhtiarnya, mesti qasadnya, keinginan dia meninggalkan dosa itu, tak mahu kembali itu kerana membesarkan Allah Taala. Seterusnya muqaddimatut taubah. Muqaddimatut taubah. Muqaddimatut taubah, muqaddimah taubah. Maknanya sebelum daripada seseorang itu boleh bertaubah, dia perlu usahakan muqaddimah taubah. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang kita akan bahaskan nanti, taubah itu adalah satu sifat yang kita tak boleh nak paksa. Satu benda, sebab an-nadam, menyesal itu benda yang bukan boleh kita buat. Tapi kita boleh usahakan sebab-sebab muqaddimah yang boleh mendatangkan penyesalan. Sebab itulah apakah muqaddimah yang perlu kita buat supaya kita boleh bertaubat dengan sebenar-benarnya, kembali kepada Allah. Pertama sekali adalah zikru ghayati qubhiz dzambi. Maknanya ingat bahawasanya, ingat sehingga-hingga buruk dosa tersebut. Ingat sehingga-hingga jijik dosa tersebut. Dan mudaratnya wa darariha wa kauniha hijaban minal abdi bainal abdi wa baina kulli mahbubin. Maknanya ingat bahawasanya dosa ni kalau kita buat, kalau dia buat, dia akan jadi hijab di antara hamba dengan Allah. Dan dosa yang kita buat ni amat-amat keji. Jadi bila kita ingat bahawasanya dosa ni begitu sekali menyebabkan kita jauh daripada Allah. Sebab apa hidup kita tak tenang, sebab apa kita rasa serabut, sebab apa kita rasa kita tidak dirahmati. Sebab apa? Sebab dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa rezeki kita ni sepik. Sebab apa? Sebab dosa yang kita buat. Maka bila kita ingat betapa keji, betapa buruknya dosa, dia akan melahirkan at-ta'allum. At-ta'allum ni maknanya berasa pedih dalam hati. Pedih dah. Apa dia buat dosa ni? Pedih. At-ta'allum itu bila dia kuat-kuat, dia akan lahirkan at-ta'assuf. Rasa sedih. Bila sedih tu kuat sangat, dia akan melahirkan an-nadam. An-nadam ni lah maknanya menyesal. Bila adanya menyesal, maka dia akan melahirkan al-iradatu wal qasdu. Dia melahirkan keinginan dan qasad ila fi'lin, kepada melakukan perbuatan yang perbuatan ini lahu ta'alluqun bil hali wa bil madi wa bil mustaqbal. Perbuatan ini takluk kepada tiga zaman. Zaman hal, madi dan mustaqbal. Adapun yang takluk kepada bil hal, dengan dia meninggalkan dosa yang telah dia buat. Maknanya bila ada an-nadam, maka dia meninggalkan dosa yang dia duk buat semua. Dia tinggal ketiga. Fil hal. Adapun istiqbal, maknanya dia berazam untuk tidak mahu kembali kepada apa yang dia dah buat. Adapun pada masa lepas, dengan dia qada apa yang dah dia tinggalkan. Kalau dia banyak buat jahat dulu, sekarang dia qada, dia tadaruk dengan banyak buat kebaikan. Jadi zikru qubhi az-zambi, at-ta'allum, at-ta'assuf, an-nadamu, al-iradatu wal qasdu ila fi'lin lahu ta'alluqun bil hali wa bil madi wa bil mustaqbal. Maka ini barulah sempurnanya taubat. Maka pertama sekali zikru ghayati qubhi dzambi. Dia ingat sehingga-hingga buruknya dosa tersebut. Sehingga-hingga kejinya dosa tersebut. Yang kedua zikru syiddati uqubatillahi ta'ala. Ingat tersangatnya, sangat pedihnya balasan Allah Ta'ala wa alimi sakhatihi wa ghadabihi. Atau tafsir, samalah sakhatihi wa ghadabihi ni sama. Dan sangat pedihnya murka Allah dan marah Allah alladzi la taqata laka bihi. Yang tidak ada la taqata, la qudrata, wala quwwata. Tidak ada kekuatan laka bagi kamu bihi, yani bil ghadab. Dengan murka Allah. Kita nak berdepan dengan murka Allah, tak pandai dengan kita. Kita ingat benda tu. Sangat dahsyatnya murka Allah. Yang ketiga, zikru dha'fika wa qillati
hilatika fi zalika. Ingat lemahnya kamu wa qillati hilatika, dia sikitnya hilatika fi zalika, yani sikitnya kekuatan kamu, wa qillati quwwatika, sikitnya kekuatan kamu fi zalika, ini fi syiddati uqubatillah taala. Tiga perkara ni. Pertama sekali ingat kejinya dosa yang kita buat, besarnya murka Allah, lemahnya kita nak berdepan dengan murka Allah. Jadi bila kita ingat tiga-tiga perkara ni, maka akan lahirnya an-nadam. An-nadam, penyesalan itulah yang menolak seseorang hamba itu supaya benar-benar dia meninggalkan dosa yang dia selalu buat. Dia berazam untuk tidak mahu buat lagi apa yang dia dah buat, dan dia qada balik apa yang dah dia tinggalkan dari kewajipan atau apa yang dia dah buat daripada dosa-dosa, dengan dia memperbanyakkan hasanat, kebaikan-kebaikan. Al-maqsudu bin nadam. Ini satu perbincangan yang agak penting dan juga agak istimewa dalam kitab Minhajul Abidin. Dia jelaskan apakah hakikat an-nadam tersebut. Fa in qila, maka apabila dikatakan alaisa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya an-nadamu taubatun, menyesal itu taubat. Seolah-olah menyesal itulah taubat, bukan hak lain. Walam yazkur mimma zakartum, dan tidaklah menyebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma zakartum, daripada barang yang telah menyebut kamu, min syara'itiha, daripada syarat-syaratnya, syara'iti taubati wa syaddattum syai'a, dan kamu ni dah syadid pada sesuatu. Makna seolah-olah Nabi sebut an-nadamu taubatun saja je. Ia mogi sebut syarat-syarat dia lagi, kemudian mukaddimah tu lagi, seolah muni syadid, syaddatum, kamu dah melebihkan kamu akan sesuatu. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Sebab itulah an-nadamu taubatun, maksud di sini hadis ini adalah al-muradu anna-nadama lamma kana mu'zamu niha, tak kala an-nadam ini adalah mu'zama, lamma kana mu'zam arkaniha. Dalam taubat ni, rukun taubat yang kita belajarnya tiga. Pertama sekali adalah menyesal. Yang keduanya azam tak saya buat. Pertama sekali menyesal, kemudian tinggalkan apa yang kita dah buat tu. Yang ketiga, azam tak mahu buat. Jadi menyesal ini adalah mu'zamu arkani taubah. Kalau tidak ada menyesal, dia tinggal dah maksiat dia. Dia berazam tak saya buat dah. Tapi dia tak ada menyesal. Ini bukan taubat. Sebab dia tak rasa menyesal, tak rasa bersalah. Maknanya an-nadam ini satu rukun taubat yang paling penting sekali. Yang paling besar sekali. Jadi seolah Nabi kata an-nadamu taubatun. Menyesal tu taubat dah. Tapi menyesal tidak sempurna lagi syarat taubah. Kalau hanya menyesal saja ada. Kena ada tiga rukun tersebutlah. Seperti Nabi kata al-hajju arafah. Haji itu arafah. Jadi bila dikatakan haji itu arafah, bukan bermaksud rukun haji ni adalah duduk di arafah, wukuf di arafah saja. Ada lagi tawafnya. Tapi maksudnya adalah besarnya wukuf di arafah ni, seolah-olah haji ni adalah wukuf di Arafah tu. Soalnya begitu. Jadi begitulah bandingnya hadis ni. Jadi murad dia adalah Nabi sebut khusus kerana kalau seseorang itu tidak ada penyesalan an-nadam dalam jiwa dia, seolahnya dia ni tidak bertaubat. Walaupun dia tinggalkan maksiat dah. Tapi dia tidak menyesal. Dia bukan bertaubat. An-nadamu taubatun. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, yakni yuqalu lil qail i'lam awalan. Hendaklah ketahui olehmu awalan, yakni qabla bayani makna al-khabar, annan nadama, bahawa an-nadam menyesal itu ghairu makdurin, tak mampu dibuat lil abdi oleh hamba. Menyesal. Boleh tak kita duduk saja tiba-tiba kita tarik biar jadi menyesal tak? Maknanya benda itu benda yang bukan kita mampu buat. Tapi kita boleh usahakan sebab-sebab yang boleh menjadikan kita menyesal. Menyesal ni kita tak boleh nak buat dalam jiwa kita. Ala tara annahu hal wa sya'an. Tidakkah
melihat oleh kamu bahawasanya taqa'un nadamatu an umurin fi qalbihi. Bahawa kadang-kadang berlaku penyesalan disebabkan perkara-perkara fi qalbihi, beberapa perkara dalam hati hamba, fi qalbil abdi wahwa, sedangkan hadzal abdu yuridu alla yakuna zalika. Bahawa hamba ini berkeinginan bahawa tidak terjadilah zalika, yakni an-nadamu. Kadang-kadang kita ni rasa menyesal. Nyesalnya, duk mikir tak jenis tidur. Dia kita kalau boleh tak siadalah menyesal terhadap benda ni. Menyesalnya, tak mengaji molek siapa-siapa, Rizak periksa pun jadi gagal. Menyesal seminggu tak jenis tidur. Dia kita kalau boleh tak mikir dah kegagalan tersebut. Tapi yang mari mikir lagi. Mari lagi menyesal tersebut. Nak buat tu payah. Jadi menyesal ini bukan benda hak hamba tu buat. Tapi ada sebab-sebab yang menjadikan akhir sekali menyesal tu mari masuk dalam jiwa dia. Menyesalnya buat apalah. Tak study molek dulu. Seminggu, sebulan, sedih lagi. Ingat kepada nasib dia. Ingat kepada keadaan dia. Dia tak sedih. Buat apa dia nak ada menyesalnya? Sebab apa? Tak jadi kau tidur. Rasa susah hati. Tak mau. Menyebabkan ganggu terhadap kerja-kerja hak lain. Jadi ini nak cerita bahawasanya menyesal itu benda yang bukan dicipta, dibuat oleh hamba tersebut. Wat taubatu, dan taubat, maksud taubat ini adalah kalau hamba tu tinggal semaya, dia semaya semula. Kalau hamba tu dia buat maksiat, dia berhenti buat maksiat, itu taubat. Taubat ni maknanya kembali semula. Hamba tu dia semaya tak tinggal, tiba-tiba dia tinggal semaya. Lalu dia kembali semula semaya. Jadi taubat itu makduratun, mampu dibuat. Hak tak mampu dibuat menyesal. Wat taubatu makduratun lil abdi. Taubat itu makduratun lil abdi. Mampu dibuat lil abdi, bagi hamba, ma'murun biha, dan disuruh dengannya. Bitaubati. Hak tak boleh nak buatnya menyesal. Tapi itulah maknanya hamba itu dia kembali semaya, dia semaya, kemudian dia berhenti semaya. Lalu dia kembali semaya. Kembali semaya itu namanya taubat. Tapi apakah faktor ba'is sebab dia kembali semula kepada keadaan dia? Adakah sebab dia malu kepada orang? Jadi kadang-kadang seseorang itu dia kembali semula kepada keadaan dia tanpa ada penyesalan. Sebab apa dia tak menyesal? Sebab dia kembali semaya itu sebab takut malu kepada orang. Dalam hati dia tak menyesal pun. Jadi kalau kembalinya dia kepada keadaan dia sebelum ini, kalau orang itu sentiasa semaya, dia berhenti semaya, dia tinggal semaya, lalu dia kembali semaya semula. Sebab apa? Yang menolak dia kembali semaya balik itu adalah sifat menyesal tersebut. Itu dinamakan orang itu benar-benar bertaubat. Tapi kalau orang itu hanya kembali tanpa ada penyesalan, bahkan dalam hati dia ni ada sifat malu kepada orang lain, bukan menyesal terhadap apa yang dia buat. Bukan sebab sedih, sebab terhijab dengan Allah Ta'ala. Tapi kembali sebab malu kepada orang. Itu taubat pada zahir sahaja. Kembali pada zahir sahaja. Hakikat dia bukan taubat yang syar'iyyah. Maka tak pelik kalau hilang faktor-faktor yang menyebabkan dia kembali semula tu, dia kembali semula tinggal semaya. Dia kembali kepada dosa balik. Sebab dia hanya malu kepada orang-orang ataupun sebab-sebab tertentu yang mana dia tidak ikhlas dalam hati dia. Jadi, maka taubah itu mampu dilakukan oleh hamba. Summa inna qad alimna. Kemudian, sesungguhnya kita qad alimna, telah mengetahui lau nadima, jika menyesal seorang hamba ala dhunubi. Ini ala fi'li dhunubi, di atas melakukan dosa lah, ala ma fa'alahu minadz dhunub. Tak. Sebab apa dia menyesal? Lima zahaba bidzalika, kerana barang yang lima zahaba bidzalika, kerana barang yang hilanglah bidzalika, yani birtika bidzunubi wa fi'liha, itu jahuhu. Kerana barang yang hilanglah, yang ma tu ma zaidah ini, lima zahaba, kerana barang yang hilanglah bidzalika, dengan demikian dia buat dosa itu jahuhu, megah dia, jahul abdi indan nas. Sebab manusia bila dia tahu seseorang itu buat dosa lalu dia menjauhi, jadi dia pun menyesalnya buat dosa saat ni. Sebab apa? Sebab orang lari dah ke dia, orang tak boleh mendekati dia dah. Jadi sebab apa dia menyesal? Dia menyesal sebab zahaba bidzalika jahuhu indan nas, au maluhu, ataupun ilai harta. Orang tak mari beli dekat dia sebab tahu dia ni orang yang minum arak contohnya. Jadi menyesalnya dia minum arak. Sebab apa? Sebab sekarang orang tak suka dah lah ke dia. Orang tak mari dekat dia. Nah.
Jadi fin nafaqati fiha, ataupun harta yang dia nafkahkan padanya lah, yakni fit tasarruf wal infaq fi sababi tilka dzunub. Fa inna zalika, maka sesungguhnya zalika yakni an-nadama, penyesalan itu la yakunu taubatan, bukan taubat juga. Bila raibin, tanpa syok lagi, bila syakin. Fa'alimta bizalika, maka ketahuilah oleh kamu. Tahulah kamu bizalika, yakni biqaulina innahu law nadima ila akhir itulah. Anna fil khabari, yani al-khabaril mazkur alladhi huwal hadithun nabi itulah. Tahulah oleh kamu dengan demikian, dengan kata kami tadi, anna fil khabari, bahawa pada khabar, pada hadis itu makna la tafhamhu. Satu makna la tafhamhu min zahirihi, yang tidak faham oleh kamu akan makna min zahirihi, daripada zahirnya zahir khabar. Wahwa, ini zalikal makna anna nadama, bahawasanya menyesal itu, yani an-nadama ala fi'li dzunub itu li ta'zimillahi ta'ala wa khaufi iqabihi. Maknanya menyesal itu sebenarnya menyesal kerana membesarkan Allah dan takut kepada iqab, balasan daripada Allah, bukan kerana takut manusia ataupun jatuh kedudukan dalam kalangan manusia. Mimma yab'asu, daripada barang yang yab'asu yahmilu ala taubatin nasuhi, yang membawa, mendorong seseorang hamba itu supaya dia bertaubat nasuha. Fa inna zalika, maka sesungguhnya zalika, yani an-nadama li ta'zimillah itu min sifatit taibina wa halihim. Itulah sifat-sifat orang-orang yang bertaubat dan juga hal keadaan mereka. Fa innahu iza zakaral azkara salasata, maka bahawasanya fa innal abda iza zakaral azkara salasata, bila ingatlah oleh hamba itu akan al azkara salasata allati hiya muqaddimatu taubati, ingatlah ia sebutan-sebutan yang tiga tadi, yang iaitu muqaddimah taubah, yandam, yani yandam ala fi'lihi, dia akan mari menyesal. Sebab dia dah buat usaha-usaha yang boleh mendatangkan menyesal tadi. Jadi ini perlu kepada tafakur fikir. Dia akan menyesal. Wa hamalathun nadamatu, dan membawalah, mendoronglah akal ia, ya hadzal abda, oleh an-nadamatu, oleh penyesalan itu, ala tarki ikhtiyari dzambi. Mendoronglah akal hamba itu oleh penyesalan di atas meninggalkan zambi, dosa tersebut. Jadi penyesalan itu akan mendorong dia, akhir sekali aku tak sedah buat dosa tersebut. Jadi penyesalan tu mendorong dia ke arah itu. Bukan sebab malu kepada orang lain ataupun menyesal dengan sebab-sebab duniawiyah tadi. Wa tabqa nadamatuhu fi qalbihi fil mustaqbal, dan kekallah penyesalan dia, nadamatul abdi fi qalbihi fil mustaqbal, dalam hatinya fil mustaqbal, pada masa akan datang, fatahmiluhu, yani fatahmilu an-nadamatu tu, akhir hamba ini ala libtihali wa tadarru'i, sentiasalah penyesalan ni ada dan mendorong hamba itu supaya ibtihal, ini menghinakan diri, wa tadarru', tunduk kepada Allah Ta'ala. Falamma kana dzalika, maka tak kala adalah demikian, yakni zalika an-nadam min asbabi taubati, daripada sebab-sebab taubat. Maknanya bila dia menyesal lalu menolak dia supaya kembali kepada keadaan sebelumnya. Tak. Min asbabi taubati, daripada sebab-sebab taubat, wa sifatit taibina, dan sifat-sifat orang-orang yang bertaubat, sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menamakanlah akal dia, yakni an-nadama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi taubati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata an-nadamu taubatun. Yang sebenarnya an-nadamu min asbabi taubati. Menyesal ini daripada sebab-sebab taubat. Tapi Nabi kata an-nadamu taubatun. Menyesal tu taubat tu. Nak cerita besarnya menyesal tersebut. Kalau tidak ada penyesalan, seseorang hamba itu tidak akan bertaubat. Kalau bertaubat pun tidak sebenar-benar bertaubat, hanya zahir saja bertaubat. Summa min syartit taubati, maka kemudian daripada syarat-syarat taubat itu alla yata'ammadu zamban. Yani yaqsid zamban. Jangan sengaja sengelin nak buat dosa. Jangan ta'ammud, sengaja nak buat dosa tersebut. Fa amma in waqa'a minhu. Maka bahawasanya maka jika waqa'a minhu, jika berlaku jatuh minhu, yani minal abdi bisahwin,
In waqa'a adz-dzambu minhu. Jika berlaku dosa tersebut daripada hamba bisahwin dengan lupa au qata'in. Yalah, manusia ni tak lemah. Tak bebas daripada kesilapan, kesalahan. Lalu dia terbuatlah dosa dengan sebab lupa ataupun dia bukan kosak yang mari lagi, tapi tiba-tiba mari dia bermujahadah tapi kadang-kadang kalah dia. Maka kalau dia buat dengan benar-benar terlupa ataupun khata', dia dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia dibuat dengan sengeling dia yang dia dah kalah daripada nafsu tadi, dia kembalilah bertaubat. Fahuwa ma'fuun anhu, maka ia dimaafkan daripadanya anhu anil zambi bi fadlillahi ta'ala, dengan kurniaan Allah Ta'ala. Fa in qulta, maka jika kamu kata innama yamna'uni minat taubati, maka jika kamu kata hanya saja meneguh akan daku minat taubati, daripada taubat, anni a'lamu, yani min iradati taubat, aku ni jadi tak saya bertaubat ni sebab gini, anni a'lamu min nafsi, aku tahu daripada diri aku, anni a'udu ila dzambi, bahawa aku ni a'udu, yani arji'u ila dzambi, ila fi'li dzambi, aku ni sok modoh kalau bertaubat kembali buat dosa, jadi baik aku tak saya taubat lah. Baik aku tak taubat, aku tak saya taubat. Jadi itu yang meneguh aku daripada aku bertaubat. Wala asbutu ala taubati, dan aku tidak tetap di atas taubat. Fala faidata fi zalika, maka tidak ada faedah. Ini fala faidata li fi zalika taubah, maka tidak ada faedah bagi aku pada demikian taubat. Fa'lam, maka hendaklah kamu tahu bahawasanya anna hadza, yani ilmuka bi'audika ila dzambi. Hadza, yani yang kamu kata aku ni kalau aku bertaubat apa aku kembali buat dosa pula. Min ghururi syaitan, ini ni tipu daya syaitan. Wa min aina laka hadzal ilmu, yani wa min aina hasala laka hadzal ilmu, daripada mana hasil bagi kamu pengetahuan ni. Tugas kamu hanya bertaubat. Dan jangan kamu kosak nak kembali buat dosa. Adapun berlaku kau tidak dosa, kemudian itu diserahkan kepada Allah. Hak penting sekali, kamu jangan kosak, kamu jangan ada niat nak kembali kepada dosa. Fa'asa antamu tataiban, maka moga-moga bahawa mati kamu hal keadaan kamu bertaubat qabla an ta'uda ila dzambi, sebelum bahawa kembali kamu kepada dosa. Wa ammal khaufu minal audi, adapun kebimbangan, takut-takut kembali buat melakukan dosa itu, fa'alaika al-azma was-sidqa, maka lazimlah akan kamu dengan keazaman dan benar pada zalika, pada demikian, ini zalikal khauf, takut tersebut. Mana kosatkan dengan benar bahawasanya aku ni tak saya kembali dia buat dosa. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa alaihi, yani wa alallahi ta'ala al-itmamu, kesempurnaan. Ini al-itmamu ala maksudika. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita, letak kita dalam suasana yang mendorong kita sentiasa buat baik. Wa alaihi al-itmamu. Wa alallahi ta'ala ala sabilil fadli. Al-itmamu ala maksudika, menyempurnakan maksud kamu. Fa in atamma, yani maka jika Allah Taala menyempurnakan maksud kamu dengan bahawa kamu ni sentiasa buat ketaatan, fa in atamma, yani fa in atamma muradaka, jika Allah Taala menetapkan keadaan kamu bi an istamalaka ala istimrari taubah wa adamil audi ila al maksiyah, tu maknanya jika Tuhan sempurnakan dengan bahawa dia ni tetapkan kamu dalam taubah dan tak kembali kepada maksiat, fazaka min fadlihi, maka demikian al-itmam itu daripada kurniaan Allah. Maka bersyukur pada Allah. Wa illam yutimma, dan jika tidak sempurnakan oleh Allah akan kamu, akan murak kamu, ini bi an istamalaka ala irtikabil maksiyati ba'da taubah, tiba-tiba terjatuh pula buat maksiat. Dah. Boleh jadi sebab duduk dalam ruangan-ruangan yang menyebabkan kita ni lemah untuk nak tolak. Kita tak sibuk dah, tapi kadang-kadang yang mari esok ti mari kelitah mula. Dan kita lemah nak tolak. Sebab itulah kita kena mujahadah lagi lawan. Tapi tahu dosa yang dibuat kali kedua, selepas bertaubat, yang mana taubat itu dah cukup syarat-syaratnya, tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Jadi dosa hak kedua tu taubat hak lain pula lah. Dia tidak kata jadi gigi kaca batal taubat hak sebelum dah. Hak penting sekali-sekali bila kita bertaubat, buat dengan sebenar-benar taubat. Wa illam yutimma faqad ghafarta dzunubaka salifata kullaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan akan dosa-dosa kamu yang lepas semua sekali. Wa takhallasta minha, dan telah bebas kamu daripadanya, yani minaz dzunubi. Wa tatahharta, dan kamu dah bersih daripada dosa sebelumnya. Walaisa alaika, dan tidaklah
ke atas kamu ini illa hadza dzambu, melainkan ini dosa ni, dosa yang kamu baru buat ni, allazi ahdatsahu al-ana, yani allazi fa'altahu al-ana, kalau kamu buat ba'da taubatil maqbulah, selepas taubat yang dah diterima itulah. Wa hadza huwa ar-ribhul azim, maka ini yani ghufranuz dzunub wat takhlis wat tathiru minha ni huwa ar-ribhul azim. Hadza yakni pengampunan dosa, pembebasan daripada dosa, pembersihan daripada dosa yang sebelum ini, huwa ar-ribhul azim, itu satu keberuntungan yang sangat besar. Wal faidatul azimatul kabiratu, faedah yang agung, yang besar. Wala yamna'uka khauful audi anit taubati, wala yamna'ka khauful audi anit taubati, janganlah menegah ke akal kamu oleh takut bimbang kembali al-audi ila zambi, yakni takut kembali buat dosa tersebut. La yamna'ka anit taubati, jangan menegah daripada taubat. Jangan pula aku ni bimbang kalau taubat apa kembali buat dosa pula, biarlah malah taubat. Janganlah gitu. Hak penting sekali taubat. Adapun kembali ke dosa tersebut lepas taubat itu jangan duk fikir serah kepada Allah Taala. Hak penting sekali kita kosak dengan sebenar-benar kosak. Memang kita tak sen nak buat dosa dah. Moga-moga Allah Taala kekalkan keadaan kita begitu. Kalau terjatuh bukan dengan sengaja kita, bukan dengan kita kosak masa kita kata taubat tadi. Dah. Nah, kalau kita memang kita kata bertaubat tapi dalam hati cadang nak buat lagi esok, itu bukan taubat dah. Tapi kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, esok terjatuh pula. Boleh jadi sebab duk lawai, rebah pula kita kalah kepada nafsu. Taubatlah pula. Fa innaka minat taubati, maka bahawasanya kamu daripada taubat itu abadan, sentiasa baina ihdal husnayaini, di antara salah satu daripada dua kebaikan. Apa dia? Al-istimrar ala taubati wa huwal maqsudu in u'tital itmama, iaitu istimrar, berterusan di atas taubat, yang iaitulah yang dimaksudkan bila kamu diberikan kesempurnaan au ghufranuz dzunub, ataupun diampunkan dosa illam tu'ta zalika minal malikil alam. Dah. Apa penting sekali kita kosak dengan sebenar-benarnya, ingin bertaubat kepada Allah Taala dan kita tak mahu kembali lagi kepada dosa tersebut. Dah. Hak penting sekali ikhlaskan hati kita, benarkan qasad kita, sememangnya kita tak akan buat dosa ni sekali-kali. Moga-moga Allah Ta'ala tetapkan kita dalam keadaan ni. Dan kalau kita mati, pemati sebelum kembali buat dosa. Sememangnya sebagai manusia biasa tak lepas daripada buat dosa. Kalau tidak hak besar, hak kecil. Itulah yang dapat kita kongsi pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Aqsamuz dzunub. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.